Psycho juga ke? Okay guys, hari ni kat sebelah aku ada Dai Fuad. Kita dah pernah tengok dia dalam cerita Good Boys Go to Heaven kan? Betul. Kali ni dalam Kudrat 1968. Dai akan pegang watak Sebagai Pa. apa perbezaan watak antara watak yang kau pernah bawa sebelum ni, cerita yang pernah popular, yang bawa nama kau, dengan watak Kudrat 1968? Psycho juga ke? Itu spoiler. Tapi kalau nak cakap dia kompleks tu masih yang kompleksiti yang sama. Pa dengan Naha, kita boleh cakap nama dia. Pa dengan Naha dia sama kompleks, tapi bezanya Naha dia kompleks yang quiet. Dia a quiet character. Untuk Pa dia kompleks tapi dia loud. Maksudnya dia sentiasa ada di setiap scene-scene yang penting dan dia bersuara lah. Dia ada buatkan action itu sendiri. Tetapi dia kena sorokkan apa yang ada di dalam. So dia nak explain ni macam gini lah, ke kiri ke kanan lah. Tapi saya rasa Pa itu, kalau nak simplifykan lah, Pa dia macam seorang pemain catur. Dia percaya setiap orang dalam Kudrat ataupun Kudrat 1968 dunia ini ada kegunaan dia di tempat dan masa yang sepatutnya. Nyaman.